Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5, Set 29 akan membentangkan poster kajian kes kami yang bertajuk Rasuah Jabatan Immigration Kes Suapan dalam Pengeluaran Permit Pekerja Asing. Kes ini dipilih kerana ia melibatkan isu integriti dalam sektor penguatkuasaan kerajaan, khususnya berkaitan proses pengeluaran permit dan dokumen immigration warga asing. Saya akan menerangkan tentang latar belakang kes. Kes ini melibatkan pegawai Jabatan Immigration Malaysia yang disyaki menerima suapan daripada ejen dan majikan bagi mempercepatkan proses kelulusan permit kerja pekerja asing serta melindungi mereka yang melanggar syarat immigration. Seramai 7 pegawai bersama beberapa individu luar telah ditahan selepas siasatan oleh SPRM. Kegiatan ini didapati berlaku sejak 2019 hingga 2022 melibatkan beberapa negeri termasuk Selangor dan Sarawak dengan jumlah suapan melebihi 500,000. Dalam salah satu transaksi, seorang pegawai didapati menerima bayaran antara 8,000 hingga 300,000 bagi memudahkan permohonan PAS pekerja asing tanpa mengikut prosedur serta mengelakkan tindakan penguatkuasaan. Pihak Jabatan Immigration melalui kerjasama siasatan bersama SPRM menegaskan bahawa tiada kompromi akan diberikan kepada pegawai yang terlibat dan tindakan undang-undang serta tata tertib akan dikenakan. Kes ini mendapat perhatian umum kerana ia melibatkan badan penguatkuasa yang sepatutnya menjaga kawalan keluar masuk warga asing, namun sebahagiannya terlibat dalam salah guna kuasa. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguasaan dalaman yang ketat serta integriti dalam pelaksanaan tugas bagi memastikan kes seperti ini tidak berulang pada masa akan datang. Seterusnya ialah faktor kesalahan. Saya akan menerangkan faktor-faktor utama yang menyebabkan berlakunya kesalahan dalam isu suapan bagi pengeluaran permit pekerja asing. Pertama, faktor tekanan dan godaan kewangan. Dalam situasi ekonomi yang mencabar, sebahagian pegawai mungkin melihat rasuah sebagai peluang sampingan. Lebih-lebih lagi apabila ejen menawarkan wang yang lumayan untuk mempercepatkan proses permit. Ia menjadi satu godaan yang sukar ditolak. Lama-kelamaan, tindakan ini menjadi normal dalam budaya kerja. Faktor yang kedua ialah kelemahan pengawasan dalaman. Sistem pemantauan dalam jabatan kadang-kadang longgar, terutama apabila terdapat hubungan jangka panjang antara pegawai dan ejen luar. Apabila semakan tidak dilakukan secara mendalam, pegawai mudah memanipulasi proses kelulusan. Yang ketiga pula, budaya kerja yang membenarkan penyalahgunaan kuasa berakar. Apabila pegawai nampak rakan sekerja hidup mewah tetapi tidak pernah dikenakan tindakan, mereka merasakan rasuah itu adalah perkara yang biasa. Dan akhir sekali, pengaruh ejen dan sindiket luar. Mereka sentiasa mencari peluang, meminta sistem dan sanggup membayar jumlah besar untuk memudahkan proses. Setelah seorang pegawai terbuka pintu, yang lain mula terikut serangga. Seterusnya ialah kesalahan dan undang-undang. Saya akan menerangkan undang-undang yang dilanggar oleh pegawai yang terlibat. Kes ini bukan hanya melibatkan penerimaan suapan, tetapi juga penyalahgunaan kuasa dan pelanggaran amanah. Pegawai terbabit menggunakan akses sistem immigration untuk meluluskan dokumen tanpa prosedur sah dan memberi kelebihan kepada pihak tertentu. Antara undang-undang yang dilanggar ialah yang pertama, Seksyen 17A Akta SPRM 2009, iaitu meminta atau menerima suapan sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas rasmi. Hukuman bagi kesalahan ini boleh mencecah penjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Dan yang kedua, Seksyen 23 Akta SPRM 2009, iaitu salah guna jawatan untuk mendapatkan faedah kewangan bagi diri sendiri atau pihak lain. Dan yang ketiga, Seksyen 165 Kanun Kesihatan yang melibatkan penerimaan benda berharga oleh penjawat awam tanpa balasan munasabah. Kesemua seksyen ini menunjukkan bahawa tindakan pegawai terbabit merupakan jenayah serius yang menjejaskan integriti dan keselamatan negara.
Seterusnya ialah implikasi individu, organisasi dan juga negara. Implikasi isu ini sangat besar dan berlaku pada 3 peringkat. Pada peringkat yang pertama, iaitu individu, pegawai yang terlibat berhadapan dengan hukuman berat seperti penjara, denda dan kehilangan kerja, serta rekod jenayah kekal, maruah diri dan keluarga turut tercemar. Tekanan psikologi akibat siasatan dan perbicaraan juga memberikan kesan yang besar. Yang kedua, pada peringkat organisasi, Jabatan Immigration mengalami kerosakan reputasi. Masyarakat hilang percaya terhadap keterusan proses pengeluaran permit dan juga visa. Ini juga mengganggu kerjasama masyarakat dengan pegawai penguat kuasa serta mencetuskan suasana kerja yang tidak sihat. Dan yang ketiga, pada peringkat negara. Implikasinya adalah sangat luas. Keselamatan negara terancam apabila warga asing dapat masuk tanpa saringan yang ketat. Ini boleh membuka ruang kepada jenayah seperti pemerdagangan manusia, penyeludupan ataupun kemasukan individu yang berisiko. Dari sudut ekonomi pula, nambakan pekerja asing tanpa kawalan menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan dan imej Malaysia di mata dunia turut terjejas. Saya akan teruskan kepada bahagian langkah mengatasi. Bila berlaku isu suapan dalam proses pengeluaran permit seperti di dalam kes ini, sebenarnya ada beberapa tindakan yang boleh diambil untuk elakkan perkara ini berulang. Pertama, kita perlu perketatkan proses pemantauan dalaman. Bermaksud, Jabatan Immigration perlu sentiasa buat semakan dan audit integriti supaya tak ada ruang untuk pegawai salah guna kuasa. Kedua, kena wajibkan latihan etika dan integriti untuk semua pegawai. Kadang-kadang orang tahu benda itu salah, tapi bila tiada peringatan atau pendedahan, mereka akan ambil ringan tentang kesalahan yang dibuat. Ketiga, kerjasama dengan SPRM pun penting. Ini merangkumi kempen kesedaran dan galakan untuk melapor kalau ternampak atau tahu ada perbuatan yang salah. Keempat, kita juga boleh digitalisasikan sistem permohonan permit. Bila proses jadi automatik dan kurang bercampur tangan manusia, risiko rasuah pun makin rendah. Seterusnya, daripada kes ini ada beberapa pengajaran penting yang kita boleh ambil. Yang pertama, kejujuran dan amanah itu memang asas utama bila kita jalankan tugas, terutama sekali dalam sektor kerajaan. Bila seorang pegawai mula hilang amanah, kesannya bukan pada dia seorang tetapi pada organisasi dan juga negara. Yang kedua, kes ini tunjukkan pentingnya pengawasan dan pelaksanaan undang-undang secara tegas. Kalau penguatkuasaan lemah, rasuah akan terus berlaku sebab orang tahu mereka boleh terlepas. Yang ketiga, kes ini juga menunjukkan peranan masyarakat sangat penting dalam membanteras rasuah. Tanpa laporan dan kerjasama daripada orang ramai, banyak kes ini akan terus tersembunyi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.